Hai guys, aku Iki dan selamat datang di channel Iki Tayo. So hari ni kita akan bermain game Dikejar-kejar Siren Head dan Cartoon Cat. Tanpa masa, let's go. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Okay, dekat game ni macam ni je. Kita sebagai prisoner dan ni medic kena level 12, soldier kena level 30. Longhouse, Longhouse level 45. Cartoon Cat level 60. Siren Head level 75. Okay, so tak masa jom kita play. Okay, dari reward. Okay, apa tu? Ada apa ni? Ada flashlight, ada build. Iki nampak macam ada Cartoon Cat lah guys. Ni apa ni? Tekan time. Apa tu? Berry. No. Alamak, kita dikejar. Iki nak pergi mana ni guys? No. Saya akan hack tu. Paku guys. Damn, besar ni saya akan hack tu guys. Ni apa tu guys? Mystery Shack. Apa yang jadi kat sini guys? Dengan Cartoon Cat kat bawah kita. Saya akan hack di atas. Di atas apa tu? Atas rumah macam tu. Kat situ macam ada. Atas tu yang tu macam ada camp. Ni ada berry. Kita ada hunger. Alamak. Iki nak cuba lari tapi nak lari kat mana guys? Kat situ macam ada laluan. Iki cuba nak pergi ke dekat military tu dulu ya. Bismillah. Cepat. Aduh, jatuh dah pula guys. Oh no. Cartoon Cat tu tersangkut. Aduh, like guys. Boleh pula terlek di situ. Tu ada Siren Head ni. Alamak like guys. Lag juga game ni. Alamak. Cepat. Lagi. Guys. Lemak lag ni guys. Astaga. Nak boleh naik ke? Alamak, aku nak dekat situ guys. Cepat. Kita berjumpa. Okay. Game ni agak lag juga sebenarnya. Yang memberi ni ada build. Macam mana kita nak lari sekarang ni guys? Game ni lag juga sebenarnya. FPS ni kita lepas. Lepas Iki punya ni. Alamak, Siren Head pula. Alamak, macam mana ni guys? Aduh, wow. Alamak guys, kaki saya kena Cartoon Cat macam mana nak lari ni guys. Aduh guys. Okay, kita cuba lari guys. Alamak. Kena hit guys. Kena makan. Aduh, sabar. Sakit. Weh, kita nak mati guys. Kita cuba lari 1, 2, 3. Cepat lagi. Besarnya. Repair for the night. Dia macam main night macam tu guys. I see. Kita ada item ke guys? Aduh, lag guys. Lag. Iki pun nak cuba setting sekejap. Okay, Iki dah setting harapnya taklah lag mana. Jom kita explore sebelum malam. Dah malam punya. Iki rasa nak lari kat sebelah sana lah. Okay, harapnya tak ada apa-apa gangguan lah. Boleh pula the shop. Alamak, surprise dia nak. Iki nak tengah lagi kat sana boleh tak guys? Tu macam ada rumah. Iki seorang je yang dekat server ni. Sebab macam tak ada orang. Assalamualaikum. Tak boleh buka pun guys. Ni ada drone. Ada drone guys. Ada drone.
Playground kena bayar tapi ni ada barrier kita ambil untuk kita punya hunger. Ni apa ni? Dia ada simbol ke sini, boleh buka ke? Tak boleh. 20. Okey, 20. Kita nak try lagi kat shop. Ini minta maaf kalau ada suara-suara dekat rumah ni bising sikit kan. Alamak, open 99 Robux. Assalamualaikum. Apa ni? Bye. Dia punya duit tak ada lah guys. Okay, kosong. Pokok apa? Sekejap Iki nak cuba pergi dekat bahagian sana pula guys. Alamak, saya akan hack guys. Cepat apa ni ada supply box. Cepat ambil supply box. Mas, dapat apa tu? Cepat guys. Saya akan hack tu mengejar kita guys. Iki nak try pergi kat sana pula guys. Okay, Iki minta maaf kalau ada bunyi-bunyi budak sebab rumah Iki ni terlalu bising. Dah minta maaf lah kalau lag sikit sebab PC Iki taklah bagus sangat. Iki pun cuba nak upgrade kan. Alamak. Tak macam mana ni guys, hancur betul rumah ni guys. Okay. Oh, ada supply box lagi guys. Iki nak tahu juga apa sebenarnya lompat lah guys. Astaga. Apa sebenarnya tujuan kita dalam game ni? Apakah hanya untuk survive? Sebenarnya boleh tak naik atas tu guys? Lemak. Macam mana ni guys? Iki nak tengah masuk dalam kemah balik. Cepat. Okay, nice. Kita isi kita punya hunger bar dulu. Okay. Saya hack tu macam dah tak ada guys. Ada guys. Alamak guys, kita terangkat. No. Nah, kita kena makan. Guys. Alamak guys, kita kena gigit guys. Langsung separuh, bukan separuh dah ni, dah setengah dah ni. Dah sedikit guys. Alamak, kartun cat pula. Mati lagi guys. Cepat lari. Masuk kemah cepat. Idah. Mati guys. Oh tu dia kartun cat dengan Okay, sabar. Okay, come. Guys, lari guys. Aduh, lari dah. Ingat tengah masuk dalam kemah. Cepat. Laju guys, kartun cat tu guys. Guys. Tengok tu guys. Alamak. Dia masuk dalam kemah lah guys. Dia tercampak oleh sarang hack guys. Dia stuck guys. Aduh. Besar betul lah tapak kaki sarang hack ni guys. Alamak. Makanan Iki pun dah habis. Okay guys, sekarang ni macam mana Iki nak lari guys. Cepatlah habis naiknya. Ingat try pergi naik. Alamak, kena makan lah guys. Tidak. Saya tak boleh naik ke? Bye-bye sayang hat. Bye-bye kartun cat. Iki nak pergi cari yang tempat sebelah sana pula guys. Iki nak explore. Jadi kita kena lari dulu. Sebab kat situ macam ada something juga. Oh tu apa tu guys? Oh berry. Saya hat masih mengejar kita. Kat situ pun kita explore lagi. Dan the supply box. Oh, untuk tambahkan duit guys. Okay, saya hat tu masih di belakang kita. Ni tak boleh naik ke guys? Oh boleh lah. Boleh ke? Boleh. Tapi kadang-kadang tu tak boleh. Macam mana kita nak lari guys? Alah, kena makan pula guys. Tidak. So macam tu lah kita dikejar-kejar saya hack dan kartun cat. Iki tak tahu apa yang sebenarnya game tu nak. Tapi kita paksa habiskan awal sebab PC Iki terlalu ngelag oleh nak teruskan.
Yang kedua tu family Iki dah balik, jadi agak sedikit bising, takut korang tak boleh dengar suara Iki. So itu saja video pada hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan like, itu akan sangat membantu Iki untuk buat video yang lebih menarik. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye. Started as a whisper, message from a new world.